Bayangkan dunia kita 10,000, 20,000, malah sehingga 100,000 tahun yang lalu. Pada masa itu, bumi tidak seperti hari ini. Suhunya jauh lebih sejuk. Banyak air di dunia membeku menjadi ais tebal, terbentang dari kutub sampai ke kawasan-kawasan utara. Bila begitu banyak air terkunci sebagai ais, paras laut pun mula turun sedikit demi sedikit dan turunnya bukan kecil, tetapi ratusan meter. Dalam keadaan beginilah satu perubahan besar berlaku di Asia Tenggara. Tanah yang hari ini berada di bawah laut, tiba-tiba muncul sebagai daratan luas. Dasar laut yang selama ini tersembunyi, keluar sebagai dataran lebar, padang rumput, sungai kecil dan bukit-bukit rendah. Inilah kawasan besar yang kita panggil sebagai pentas Sunda. Pada waktu itu, semenanjung Malaysia tidak terpisah daripada pulau-pulau lain. Ia bersambung rapat dengan Sumatera, bersambung juga dengan Borneo, malah bersambung sehingga ke Jawa. Seluruh rantau ini menjadi satu tanah besar, umpama sebuah benua kecil yang menyatukan banyak tempat. Bayangkan, kalau kita berdiri di Johor ketika itu, kita boleh berjalan kaki sehingga sampai ke Sumatera. Tidak perlu bot, tidak perlu menyeberang laut, hanya berjalan merentas daratan luas yang terbentang sejauh mata memandang. Ramai manusia awal mengambil peluang ini. Mereka berhijrah, meneroka, mencari makanan dan mengikuti haiwan-haiwan besar yang juga merantau dari satu kawasan ke kawasan lain. Tetapi keadaan dunia tidak kekal begitu. Apabila suhu bumi mula meningkat semula, ais perlahan-lahan mencair. Apabila ais mencair, air kembali mengalir ke laut dan paras laut pun naik sedikit demi sedikit. Tanah besar pentas Sunda yang luas itu mula tenggelam semula. Sungai berubah menjadi lautan. Laluan darat terputus satu demi satu. Apa yang dahulu bersambung kembali terpisah. Akhirnya, kita mendapat bentuk Asia Tenggara seperti hari ini. Semenanjung Malaysia terpisah daripada Sumatera. Borneo berdiri sebagai pulau besar sendiri. Dan seluruh kawasan yang dahulu boleh dilalui dengan berjalan kaki, kini berada jauh di bawah permukaan laut. Inilah kisah pentas Sunda, satu tanah besar yang pernah wujud, kemudian hilang, dan kini menjadi rahsia geografi yang menunggu untuk kita fahami. Ia mengingatkan kita bahawa bumi sentiasa berubah, walaupun perlahan. Dan setiap perubahan membawa cerita luar biasa tentang bagaimana dunia kita terbentuk. Dapatkan koleksi lengkap video miniatur sejarah sekolah rendah dan menengah. Semuanya sudah tersedia. Layari cikgushare.my sekarang.